Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak pucuk paku goreng udang belacan. Okey, ni bahan-bahan yang telah siap disediakan. Okey, bolehlah tumbuk bawang putih, bawang merah, belacan dan cili. Kesemua bahan ni ditumbuk kasar. Okey, bila dah siap tumbuk, bolehlah panaskan minyak. Tumis bahan ni sehingga naik bau dan sedikit garing. Masukkan juga perasa secukupnya. Yang ni saya tambah Maggi cukup rasa dan sedikit gula saja. Teruskan kacau biar sebati. Masukkan juga sedikit sos tiram. Lepas tu bolehlah masukkan udang, teruskan kacau sehingga udang tu masak. Akhir sekali barulah masukkan pucuk paku. Kalau terlampau kering boleh tambah sedikit air. Teruskan kacau sehingga pucuk paku ni layu dan masak. Okey, pucuk paku goreng udang belacan dah masak, siap untuk dihidang. Itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.